tiba-tiba je boleh jadi Perang Dunia Pertama? Apakah faktor-faktor ataupun sebab yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama ni? Sekitar tahun 1800 berlaku revolusi industri. Waktu tu, negara-negara Eropah perlukan bahan mentah macam arang batu, petroleum dengan biji timah. Tanpa semua bahan mentah ni, kilang tak boleh hidup. Tapi, bahan mentah dekat negara-negara Eropah ni tak cukup. Jadi, diorang semua berebut tanah jajahan. Macam berebut kuih raya. Contohnya, macam Perancis dengan Jerman. Diorang bermusuhan dengan teruk sekali. Dan benda ni menyebabkan semua negara mula buat senjata moden untuk bersaing. Atau kita gelarkannya sebagai arms race. Bukan tu je, negara-negara dekat Eropah ni diorang pergi buat pakatan rahsia. Contohnya Jerman berpakat dengan Austria-Hungary dengan Empire Ottomania. Nama pakatan diorang Kuasa Tengah. Manakala Britain berpakat dengan Perancis dan Rusia. Diorang gelarkan gabungan diorang sebagai Pakatan Bertiga. Serbia, Itali, Romania, Portugal dengan Greece pula sokong Pakatan Bertiga ni. Lepas tu berlaku krisis rantau Balkan. Krisis rantau Balkan ni apa? Siapa Balkan ni? Krisis rantau Balkan ni sebenarnya satu masalah yang berlaku antara negara Austria-Hungary dengan negara Serbia. Austria-Hungary dicakap kat Serbia macam ni. Oi Serbia, aku tahulah kau yang hasut rakyat keturunan Serb yang tinggal kat kawasan aku, suruh diorang memberontak lepas tu sertai kau kan? Lepas tu pada 28 Jun 1914, putera mahkota Austria-Hungary iaitu Archduke Franz Ferdinand dan juga isterinya kena bunuh dekat Sarajevo. Maka dari sinilah bermulanya Perang Dunia Pertama. Walaupun sebenarnya yang terlibat pasal rantau Balkan ni hanyalah Austria-Hungary dengan Serbia, tapi negara-negara Eropah yang lain busybody masuk campur juga demi kepentingan masing-masing.